Hampir 200 jenis buah syaitan telah didokumentasikan dalam dunia One Piece, merangkumi spektrum kuasa yang sangat luas daripada elemen api yang membara hinggalah ke kilat yang mampu membelah langit. Namun, di sebalik kehebatan kuasa-kuasa yang menggerunkan ini, wujud segelintir kebolehan yang membuatkan kita termenung panjang, memikirkan apakah sebenarnya fungsi penciptaannya dalam naratif hidup. Antara yang paling menguji kesabaran dan logik akal ialah Jake Nomi, atau lebih dikenali sebagai kuasa jaket. Kuasa ini membolehkan penggunanya bertukar menjadi sehelai jaket untuk dipakai oleh orang lain secara sukarela. Fikirkan sejenak nasib si pemakan buah ini. Jika individu yang menyarung tubuhnya itu jenis yang jarang mandi dan mempunyai aroma badan yang tajam, maka berakhirlah riwayat hidupnya dalam keadaan yang sangat tragis. Daripada menjadi pahlawan yang disegani, pengguna kuasa ini lebih sesuai disidai di rak pakaian bandel pasar malam dengan tanda harga lelongan paling murah. Kewujudan kuasa ini boleh dianggap sebagai satu aib paling ekstrim dalam sejarah pelanunan. Ia bukan sekadar lemah, malah meletakkan maruah diri di bawah ketiak orang yang memakainya. Kuasa buah syaitan paling bingai ini sangat mencabar kewarasan minda peminat siri One Piece ini.